Satu penutup kepala ni jangan pakai bila hadir solat jemaah di masjid atau surau. Biasa bila kita pergi ke masjid dan surau, orang biasa akan pakai kopiah ke, ketayap ke ataupun songkok macam saya pakai. Tapi ada satu penutup kepala ni, ada yang biasa pakai pergi ke masjid untuk solat jemaah, iaitu topi sudu ataupun snap cap tu. Dia terbalikkan dia punya sudu tu ke belakang. Iaitu biasa kalau zaman saya remaja tahun 1990-an dulu, yang biasa pakai macam tu ialah budak-budak nakal yang biasa pakai topi tu, dia punya sudu tu dihadapkan ke belakang. Jadi bila pakcik-pakcik, bila memandang jemaah yang solat di masjid surau pakai macam tu, rasa tak cantik bila berada di masjid pakai macam tu. Jadi untuk mereka yang biasa pakai macam tu, elakkanlah. Kalau boleh sediakan kopiah ataupun ketayap di dalam kita punya kenderaan, di poket dan sebagainya. Bila kita ke masjid ke surau, pakailah macam tu je. Tak perlu pakai topi sudu tu kemudian terbalikkan ke belakang. Tak cantik. Walaupun kita kata bukannya menjejaskan solat menjadi tak sah, tapi ia sebagai adab kita dengan pakcik-pakcik yang berada di masjid dan surau. Okey.